2 minggu lepas mereka ni bergaduh agak kuat. Orang melihat di media sosial mereka ni memang dah putuskan hubungan. Kira ibaratnya kalau berkahwin tu bercerai. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat menonton kepada anda semua. Salam sejahtera. Salam hormat daripada saya untuk anda bersama dengan Konti Sejagat pada masa dan kali ini. Baiklah, Konti Sejagat tak mahu cerita yang mengarut-ngarut. Kita tak nak menekan-nekan. Kita tak nak menembak-nembak. Kita nak cerita politik secara santai. Malaysia sekarang tengah sibuk, tengah busy, terutamanya di negeri Johor. Jadi saya nak berkongsi dengan anda cerita mengenai pilihan raya negeri Johor 2026. Ramai yang tanya, siapa yang menang? Ramai yang tanya, boleh ke menang parti ni? Baik, kita kupas sama-sama di dalam segmen bersama dengan saya ini. PRN Negeri Johor 2026 ini semua tertumpu di satu negeri ini dan parti yang mengambil bahagian masing-masing parti yang besar ini mereka ingin pamerkan, tontonkan kepada rakyat negeri Johor mereka adalah yang terbaik. Tetapi saya ada satu soalan yang menarik. Parti mana yang tak boleh kalah? Dan parti mana yang mereka rasa mereka tak boleh kalah? Kerana platform kali ini sangat berbeza. Lapangan kali ini sangat berbeza pada tahun 2022 yang lepas. Jadi, seperti parti Barisan Nasional, Pakatan Harapan, Perikatan Nasional dan parti Bersama. Ada 4 parti yang menjadi tumpuan ketika ini. Kita lihat kepada parti Barisan Nasional. Barisan Nasional sebagai penyandang di negeri Johor ini. Sebelum ini mereka memenangi banyak kerusi di negeri Johor dan menjadi kerajaan di negeri Johor. Sudah pasti mereka punya jentera pada kali ini untuk menggerakkan dan penyokong yang agak ramai di negeri Johor. Ramai yang maklum dan ramai yang tahu perkara ini. Tetapi bagaimana pula dengan Pakatan Harapan? Pakatan Harapan adalah parti nasional. Parti yang sedang memerintah kerajaan persekutuan. Sudah pasti segala kerja-kerja yang dilaksanakan di pihak persekutuan, mereka akan turunkan di negeri Johor. Dan mereka bertanding ke semua 56 dun kerusi. Kursi yang ada di dua negeri Johor. Tapi peliklah. Dekat Putrajaya, mereka bersama dengan BN. Tetapi di negeri Johor, BN gerak secara solo. Solo, bos. Solo. Itu dinyatakan sendiri oleh pengurusi Barisan Nasional Negeri Johor, Datuk On Hafiz, yang mengumumkan calon yang bertanding untuk Barisan Nasional. Okey, tak apa. Kita tengok dan lihat. Dan ketiga, kita pergi kepada Parti Perikatan Nasional. PN. Yang di bawahnya ada Bersatu dan PAS. 2 minggu lepas mereka ni bergaduh agak kuat. Ya, orang melihat di media sosial mereka ni memang dah putuskan hubungan. Kira ibaratnya kalau berkahwin tu bercerai. Sibuk hari-hari mengatakan, PN ini kami yang punya, kata PAS. Tak. PN ini Bersatu yang buat PN Perikatan Nasional ini. Bersatu tidak boleh keluar daripada PN. Dah sudah. Itu yang berlaku di Perikatan Nasional ni. Sebab mereka masuk ke gelanggang PRN Johor ini, mereka bertanding, kerusi mereka ni tak bertembung. Tapi mereka menggunakan bendera yang sama. Alat pening. Bukan saya yang pening. Saya yakin rakyat negeri Johor pun pening. Terutama anak-anak muda ni. Gen Z ni. Mereka bukanlah ambil tahu sangat mengenai perjalanan politik tanah air ni. Hanya tengok di handphone, di media sosial dan sebagainya. Jadi bila ramai yang tanya, mereka ni bersama ke tak? Ini yang berlaku ni. Okey, kita tinggalkan ketiga itu. Yang keempat, parti yang mereka mendapat like banyak, love banyak di media sosial, tontonan podcast mereka tinggi, viewers mereka tinggi, dan mereka rasa mereka, wah, ini ada can ni, aku parti baru ni. Iaitu Parti Bersama. Parti Bersama masuk 15 kursi di negeri Johor. Jadi kalau kita lihat keempat-empat parti ni, sebenarnya kita dapat tengok mereka ni takut kalah.
Mungkin bersama tidak. Barisan Nasional, Perikatan Nasional dan Pakatan Harapan. Mereka ni takut kalah. Kenapa takut kalah? Sebab itu akan menjadi penanda aras kepada pilihan raya umum ke-16 nanti. Jika Barisan Nasional menang, tapi undinya turun, tetap menjadi satu perkara yang tak berapa bagus untuk Parti Barisan Nasional. Untuk Pakatan Harapan sudah pasti Kerajaan Persekutuan ingin meneruskan kecemerlangan, tidak mestinya menang kerana mereka tahu di negeri Johor memang Barisan Nasional mendahului segala perkara sebelum ini, undi-undi yang tinggi sebelum ini. Tekanan sebenarnya kepada Barisan Nasional. Untuk PN pula, kita diam-diamlah. Kita tak mahu rakyat tahu yang kita ni bergaduh lebih. Mereka bergaduh memutuskan hubungan. Jangan lupa mereka PAS ini menerima terbuka kehadiran Hamzah Zainuddin, iaitu Reset Parti Wawasan. Senyap. Jadi beberapa figura-figura politik yang besar, Azmin Ali, Tan Sri Muhyiddin Yassin, Tok Guru Hadi daripada PAS, mereka senyap di pilihan raya negeri Johor ini kerana mereka menggunakan satu bendera. Mereka tidak mahu rakyat lihat apa dah. Macam tu lah kot. Apa dah, dekat sana bergaduh, sini nak ambil hati kami. Ini keempat-empat parti besar inilah yang akan rakyat Johor menilai untuk mereka keluar pada 11 Julai 2026. Maafkan saya, 2026. Rakyat Johor dan juga parti yang bertanding ini, mereka ada masa 14 hari saja untuk mereka menggerakkan program, mengambil hati rakyat Johor. Dan juga 14 hari ini jugalah rakyat Johor ingin menilai calon-calon mereka, handsome ke, tak handsome ke, berpendidikan ke, pengalaman yang ada dan sebagainya. Jangan lupa, pengundi-pengundi Johor 18 hingga ke 39 tahun, mereka ini adalah golongan muda, itulah umurnya. Dan mereka inilah yang akan keluar mengundi juga. Jadi, di segmen kali ini, kita nak bercerita tentang perjalanan parti-parti politik yang ada bersama dengan saya, Mizan Adli Muhammad Noor, dalam Kontis Jagat. Mana-mana soalan yang ada, mana cerita yang ada, kita cuba ambil dan korek, kita share dekat sini. Fakta-fakta yang ada, mana yang fakta itu rasa kita semak sama-sama secara santai di dalam konti ini. Buat podcast yang ni saya kurang sikit. Jadi sebab itulah saya buat konti sejagat ini untuk kita menjadi pengundi yang bagus, untuk kita menjadi rakyat yang baik, menilai berapa pentingnya kita punya undi ini. Itu nanti kita akan cerita di dalam episod selepas pilihan raya, fungsi-fungsi YB dan sebagainya. Itu kita akan kongsikan, saya akan kongsikan cerita sama dengan anda. Yang pentingnya, siapa yang tak boleh kalah, kita tengok. Sudah pasti penyandang tak boleh rasa kalah kerana mereka adalah kuat di negeri Johor. Jika mereka menang sekalipun, dengan peratusan undi mereka turun, itu bermakna signal yang parah juga buat Barisan Nasional. Serupa, Pakatan Harapan Parti Nasional juga ingin pamerkan kerja yang baik. Perikatan Nasional agak bahaya kerana mereka cuba mendiamkan persepsi pergaduhan yang ada ini supaya rakyat Johor tidak, okey, diorang okey sebenarnya. Betul ke? Okey, itu partinya bersama ini dia nak larikan undi lah mungkin ataupun investment seed pelaburan untuk mereka, untuk try test market mereka sebelum menjelang pilihan raya umum yang ke-16, dan mereka juga akan menilai juga adakah mereka layak masuk untuk pilihan 16 akan datang dengan parti kancil itu. Berjumpa anda lagi di episod akan datang. InsyaAllah saya akan bersama dengan anda seminggu dalam 2-3 episod. Ada kesempatan kita akan kongsi bersama-sama. InsyaAllah jumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.